Dan nak nampak Honda pun susah lah. Aku duk cari mana, tak ada ke FK8 ke FL5 ke, tak ada. Macam mana Shenzhen? Shenzhen best sebab Shenzhen ni diumpama macam dekat Silicon Valley di US lah. Tu bukan tempat yang ambil-ambil stok iPhone lah apa semua. Asalnya Shenzhen, tapi tak tahu district mana sebab Shenzhen ni besar tau. Dia banyak kilang dan banyak high-tech company. Dia bandar yang maju dan susah lah kau nak nampak gelandangan dekat jalanan tu, memang macam tak ada langsung lah gelandangan sana. Beza lah dengan US punya San Jose ataupun San Francisco kan. Even sampah tu pun dekat jalanan tu memang susah juga nak jumpa. Motor-motor biasa tak ada pakai petrol? Hampir tak ada lah sebab Shenzhen ni dia banyak e-bike. E-bike, EV adalah majoriti. Tapi kat Shenzhen ni kita dah start nampak bahawa design kereta diorang dah ke arah macam futuristik tau. Banyak lah model-model yang aku nampak. Contohnya paling famous rasanya GSC Ion. Lepas tu BYD tu memang common juga lah. So kereta yang kat sana memang totally kereta ICE tu sangat jarang lah. Susah nak jumpa. Dia ada tapi susah nak jumpa. Dan nak bezakan antara kereta ICE dengan EV, nombor plate dia. So kalau tengok nombor plate hijau, itu EV. Nombor plate biru, itu adalah ICE. Kereta common diorang tu dah kereta EV. EV dah jadi murah gila kat sana. Murah dan mungkin diorang ada insentif daripada kerajaan untuk, yalah dia nak orang sana beli kereta lokal kan. So lebih banyak EV jenama diorang lah kat sana. Memang sepah-sepah lah. Dan nak nampak Honda pun susah lah. Aku duk cari mana, tak ada ke FK8 ke FL5 ke, tak ada. Kereta-kereta manual memang. Paling-paling pun aku jumpa Honda Accord lah. Itu pun Honda setakat travel China 2 biji je jumpa Honda Accord. Itu normal lah. Yang dah banyak kat dalam Malaysia, apa, Jeku. Susah jumpa lah. Susah jumpa Susah jumpa. Cherry, Jeku susah jumpa. MG pun ada tapi susah nak nampak MG. Bahasa diorang kat sana kita tahulah mainly spoken adalah Mandarin kan. Betul. Official diorang. So kalau English tu? English tu memang sangat-sangat minoriti lah yang boleh cakap. So rasanya sepanjang aku kat China dalam tak kurang 5 orang lah yang boleh cakap English dengan kita orang kan. Itu pun kadang-kadang English diorang pun tak apa-apa nak English sangat. Diorang just faham benda-benda basic je lah. So nak communicate tu memang struggle lah. Kat diorang tu memang kita kena belajar lah bahasa diorang sana. Memang beraikkan bahasa diorang sendiri lah. Which is good lah untuk diorang kan. Pasal payment tu macam mana kat sana? Payment dekat China memang diorang prefer untuk kita gunakan Alipay. Diorang ada je payment method lain. Contohnya macam WeChat Pay. Even kita pun boleh gunakan Touch 'n Go e-wallet. Alipay yang dalam Touch 'n Go e-wallet tu khas untuk beli barang. So nak beli apa-apa kat groceries ni memang aku guna Touch 'n Go e-wallet sebab dia integrate dengan Alipay kan. Tapi kalau nak naik transportation dia kena bayar through Alipay lah. Kena scan QR.